Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senyap sunyi nampak gayanya, raksasa manja hilang tiba-tiba. Kemana perginya aku? Kemana? Aish, begitu banyak ceritanya. Sebenarnya 2-3 hari sebelum raya aku aksiden motor. Jadi masa aku berhenti traffic light merah, aku telah dihentam daripada belakang oleh seorang pemandu yang agaknya buta agaknya, ataupun tak ada mata, ataupun tak tahulah. Jadi itulah kisahnya. Agak teruk. Kemungkinan motor aku tertelos lah bahagian belakang. Baby ni sebenarnya baru je elok kan. Sebelum ni pun ditimpa sedikit masalah malapetaka. Jadi sebenarnya aku pun baru je ada kaki ni. Maksudnya aku boleh bergerak. Kalau tidak, motor tak ada, kereta pun tak ada, jadi patah kaki. Sekarang ni aku ada kerja dengan kumpulan Umbrella, di mana aku nak pergi tempat diorang jamming malam ni. Kalau mana yang korang tahu, macam video sebelum ini, masa buat lagu raya diorang dalam langkah untuk buat konsert dekat Kedah. Jadi jamming malam ni adalah untuk latihan mereka untuk buat konsert nanti, konsert besar ni. Jadi aku akan membuat video dokumentasi untuk diorang, untuk kumpulan Umbrella, dan sambil-sambil tu kita promote konsert diorang ni, konsert Otai Masih Berbisa. Apapun kita layan, lawan tetap lawan. Jantan is real. Ciao. Alhamdulillah dah sampai ke studio. Okay, tadi ambil Hafiz dulu kat rumah, kat Sentul. Nah, ni studio dia. Masa tu kamera ni. Okay, jom tengok. Nampak ada unsur-unsur vibe klasik sikit. Lah, kita tengok ni dah sampai Abang Hafiz dengan Abang Saiful. Besar studio ni. Apa nama studio ni Mezzo. Mezzo. MEEZO. Mezzo sedap. Oh, ni dia music studio dance hall. Telefon memang sini kan? Ha? Telefon sini kan? Kita soal lagu seksi pun. Banyak. Yang ni daripada ni metronom. Oh, okey. Ha, ini satu. Cik orang bisa tu. Tu yang ni satu. Nampak? Shot dulu sekarang. Dan lama dah simpan. Supaya ada cek. Tapi aku dah kurus tu. Jadi dia tak apa datang. Boleh dia. Boleh datang. Kita tahu lah. Tahu dia. Kalau dia tahu lah. So, yang ini pakai ke? Pakai? Besar studio ni. 50. 50. Ya. Saya lagi sedih abang suruh bawa ni. Tidak, saya lebih pada abang. Lama. Kita kan nak pakai sound saya, kita nak bergambar je. Phone biasa je, biasa-biasa. You pakai DX. Lama gila tak pegang ni. Tahu-tahu dah tak pegang ni. Ada Kata-kata mutiara. kata. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kita berjumpa lagi untuk sesi praktis yang pertama kali untuk konsert Seribu Rahmat Umbrella. Nanti akan kita akan ini jamming yang pertama kali untuk program konsert Seribu Rahmat Umbrella. InsyaAllah kita akan jamming seterusnya lah. Mungkin ada 3-4 kali lah. Jamming ni untuk konsert Ya. Umbrella Ya, dekat ya. Kedah. Yes, Apa nama yes. konsert tu, Bang? Konsert Seribu Rahmat. Seribu Rahmat. Ya.
Dah mandi dengan Bro dia 55 lah, dulu kan. Dia pun tengah jam, tapi jam dah habis tu. Dah bagi kat mana? Celah mana yang dia tak? Dia orang tengah bincang ni. Sama ada dengar ataupun kita pergi sampai habis dah mandi live. Ataupun Bro ini live, tak tahu ni. Tapi kalau tak tengah dia dah habis kan. Aku bagi kita rest tengah-tengah tu. Alhamdulillah. Apa nama? Okay. Kan? Tapi kalau nak juga kita rest dengan video je lah. Teddy apa berapa lama tak pakai bertahun. Pakai sendiri ni. Lain sendiri. Dia panggil kau tu. Dia panggil kita pasal sendiri ni. 2 jam kan? 2 jam.
kalau show pun pakai dua Eh, je lah. Zal. Mana saya kena beli satu lagi Keyboard ni dia cas tau. Yang ni cas RM1. Tu beli kat mana? 2 jam 20. Ini beli kat ni. Banyak ada dia. Ya, betul bang. Oh. Oh ya. Dia cas. Beli tu keyboard ni lah. Selesai sudah jamming pertama, first jamming pada hari ni. Ni baru jamming yang pertama Baru yang pertama setelah lama diorang tak berjumpa bersama berlatih. Betul. So kita nantikan jamming-jamming yang seterusnya untuk lagu-lagu Umbrella ni sempurna. Tapi yang ada keyboard tu tak apa-apa putih. Lagu apa tadi yang berterabur tu bang? Body pula. Atas US. Saja je. Betul. Tak saja je ambil yang tu kan. Atas US tu. Body buat yang lisan. Fikir yang apa ni pecah apa ni? Ni apa yang terabur sangat ni? Dia pecahan ni dah kira -7 flat 5, singular 5. Singular 5 lah. Jadi macam mana Cik Hafiz hari ni? Macam mana Cik Hafiz? Okay, hari ni biasa. First dah lama tak jamming. Singular 5 ke? Memang menggigil lah Bin. Okay hari ni. Okay. Yang penting kita dapat jalan. Semua ada okey lah. Cuma yang belah utara tak ada, tak turun ni. Macam mana ni? Kau tahu siapa? Ada keyboardis. Oh, Itu tak apalah. nak ganti Saya kapal Islam ni. saya ni dah dekat rasanya lebih lah 12-13 tahun tak main keyboard ni. Tapi masih lagi nampak Tak, itu kelembutan saya main jari belasah tu. je. Saya pakai Siglet 5 punya key. Harap-harap ni dia lancar. Kan? InsyaAllah. Alah ni pun jamming pertama. Pasal kita lama tak main, kita rasa macam tak selesa kan. Tak selesa. Jamming pertama ni untuk cari keserasian. Betul. Yang penting Kan? kita Kita nak nak confirmkan key semua tu kan. Key. Lepas tu tukar-tukar mana yang patut lagu semua. Itu je lah. betul. Nanti tunggu yang kedua, ketiga insyaAllah lah. Lebih baik lah. Teruk weh. Dia hancur je. Alah, kutuk dia main. Kau mainnya budak tu. Ingat lagi baik lagi teruk lah. So ada berapa sesi semua jamming 4. sebelum konsert ni? 4. Dikatakan 4 lah. Tak tahu kalau masih tak buat 3 pun tambah lagi lah. Tak tahu lah. Tengok pada bos lah. Kan? Bos kata 4 lah. Tengok macam mana. Kalau kita ada PC nanti 5 bulan 5. 5 bulan depan kita belum pasti ke mana. Kita akan update lah. Alright. Okay bang, Air kalam tu air kata. kata-kata terakhir. Terima kasih lah kan semua Umbrella Band yang nampaknya betul-betul serius lah untuk menjayakan konsert Seribu Rahman ni. Dan kita harap semoga dia akan secara lancar hingga ke akhir hayat. Akhir hayat. Pos dulu. Kalau dia orang nanti ni memang dah ada lah. Ramai. Dia orang tapi ya. Keset CD daripada brother kita mana-mana. Instrumental gitar. Oh, main gitar. Solo gitar. Solo gitar. Dapatkan di kedai-kedai. Macam banyak sangat. Dulu zaman kali ni. Apa seni roll? Sakit. Lagi. Tapi dia letak dekat sini Dia lagi. bagi saya. Compliment. Letak kat sini Petronas. Kata kawan. Turun dulu. Memang laku. Okey, Pun. Bang, studio berapa sewa sejam? Sejam 50 je. Sejam. Dia masih nak. 50. Untuk jamming. Jamming lah. Rekod pun ada juga, boleh rekod. Nak live record pun boleh. Oh, Ikut okay. jam. Recording pun boleh. Rekod 80 sejam. Apa dalam boleh kan? Boleh. Tracking dalam. Sejam 80. Cantik lah Ha? studio. Cantik, eh? Ada vibe-vibe klasik tu kan. Rasa tu. Best nak lepak je. Betul. Dah rekod. Apa kurus sikit? Memang. Eh, Aku mana makan nasi. Habis makan apa? Makan sikit lah. Dia kena makan. Makan lah, makan sikit nasi. Lepas tu kita campurkan protein dengan karbohidrat. Kita bukan cerita pasal nasi. Ha. Macam mana jamming pertama Kalau tadi? boleh jangan makan langsung.
Macam mana jamming pertama tadi? Jamming tadi? Puati Alhamdulillah, Puati. Ini first jamming kita orang. So nanti kan konsert di UUM Sintok. UUM Sintok. UUM Sintok Kedah. Dapatkan tiket nanti kita jumpa nanti. di sana. Tiket kalau nak tahu perkembangan semasa tengok dekat Facebook Umbrella. Yes. TikTok Umbrella Band dengan Facebook Umbrella Band dengan kawan-kawan punya social media. Ya, boleh cari tiket ke sana nanti. Boleh. Kan? Boleh dapatkan Jom, dia. kita minum dulu. Kita minum dulu. So, itulah dia hari ni punya dokumentasi untuk perjalanan kumpulan Umbrella menuju ke konsert Seribu Rahmat di Kedah bulan 6 ini. So, tadi dah kita lakukan jamming yang pertama dan akan ada lagi 3 jamming kemudian. So, aku pun dah letih walaupun menyumbang satu lagu. Sempat Zahral lah bukan Zarul. So, nak pergi minum. Lepas tu balik berehat. Memang cukup-cukup letih, cukup-cukup penat. Terima kasih semua menonton. Jangan lupa like, subscribe, share and comment. Dan jangan lupa cari tiket online Tunggu dekat Facebook Umbrella. Tausin.